kita pegang Kelantan dengan kursinya, dengan mejanya, dengan apa semua sekali. Kita buat Islam. Dia terlalu banyak benda kita buat. Termasuk sekali kejadian yang paling baik, yang paling berjaya dalam pandangan ialah orang tidak Islam di Kelantan ni terima Islam dengan baik. Orang kata Islam ni ganah, mung ganah, aku kata tak. Belah mana ganah? Tuhan sendiri disebut rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmah lil alamin. Ma nafi illa isbat. Tak ada benda lain Muhammad aku kirim ke dunia ni untuk bawa rahmat. Semaya rahmat, zakat rahmat, gapo lagi? Lari daripada berjudi rahmat, lari daripada gapo rahmat. Dalam seminggu 2 minggu lepas ada pelabur Cina muda lagi daripada Johor Bahru jumpa dengan Ambo. Dia kata nak main pelabur di Kelantan. Dia boleh. Tu betul kan? Bapa nak di Kelantan. Dia kata kuasa beli taqah syira'iyah. Kuasa beli banyak di Kelantan. Dia kata malam-malam tak ada judi, ada dancing, tak ada joget. Malam-malam tak ada karaoke. Malam-malam tak ada gapo betina. Arti duit ada dalam poket. Benda ni Ambo kata mula-mula gitu lagi. Ambo kata gitu lagi, kita di Kelantan ni kita tak boleh joget malam, dancing apa. Kenapa? Seorang yang boroh, katalah seorang boroh gaji 30 riyal, 50 riyal sehari. Boleh 50 riyal petang, boleh pakai buat beli beras RM10 orang balik kanak. Tinggal lagi 40 riyal. Bawa beli anak-anak sekolah 10 riyal, ada 30 riyal. Tapi kalau ada dancing, ada joget, ada arak, pergi pak arak. Akhirnya 50 riyal ada licin. Balik curi lah. Curi banyak ni berapa daripada ni. Habis duit cak dah ada. Habis duit cak arak, habis duit cak betina. Dia kata betul Kelantan larang. Malam-malam larang joget dalam kampung. Kita hanya buka nasi goreng malam. Nak masak goreng lah. Tak nak makan banyak mana nasi goreng 2 pingat tak habis-habis. 10 riyal tak habis nasi goreng. Jadi pakai lagi 30 riyal lah pakai balik rumah. Hang balik rumah ni lah boleh buat pembangunan, beli gua tu boleh buat ada supermarket nak kata banyak mana di Kelantan. Negeri sekali tapi supermarket banyak. Mai dua lah. Kerana piti tersimpan dalam poket. Tak habis ke judi, tak habis ke arak, tak habis ke betina zina pelacur apa semua sekali.